Tiada upaya untuk keluar menyebabkan seorang warga emas berusia 79 tahun terpaksa berendam dalam air selama 2 malam dan kesejukan ditimpa hujan selepas terjatuh di dalam parit di Kampung Parit Kasim, Jalan Parit Jalil, Batu Pahat, Johor. Taib Ahmad, 79 tahun, yang tersesat ketika mahu pulang ke rumahnya di Kampung Solok, Wan Moh, ditemukan orang awam dalam keadaan tidak berbaju serta kedua-dua tapak kakinya kecut. Anak perempuan sulung Taib, Nazaidah, 55 tahun, berkata ayahnya yang hilang sejak 12 tengah hari Khamis lalu tidak mampu untuk memanjat keluar selepas terjatuh ke dalam parit. Sepanjang berada dalam air selama 2 malam, ayahnya tidak makan dan minum dan terpaksa berdiri supaya ada orang nampak. Taib yang merupakan pesara tentera diselamatkan penduduk pada jam 1 tengah hari selepas ternampak lelaki tidak berbaju di dalam parit terbabit. Kawasan itu tidak dilalui ramai orang berikutan penduduk sedang bercuti raya. Taib yang turut menghidap kencing manis dan pelupa dilaporkan hilang selepas keluar rumah dengan menaiki motosikal. Menurut Nazaidah, kehilangan ayahnya disedari selepas salah seorang adiknya mahu mempersiapkan dirinya kerana ada saudara mahu datang beraya di rumah. Sepanjang kehilangan, mereka sekeluarga keluar mencari ayahnya di merata tempat termasuk Tongkang Pecah, Jalan Parit Jalil sehingga Jalan Seri Bengkal serta membuat hebahan di media sosial.